Seorang penuntut kolej didakwa di Mahkamah Majistret Kota Baru pada Selasa atas pertuduhan membunuh pelajar Kolej Poli Tejmara, Nurfisha Zulkifli yang mayatnya ditemukan dengan 61 tikaman di Keterah pada 1 Mei lalu. Tertuduh, Muhammad Hazim Muhammad, 19 tahun, hanya mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Rais Imran Hamid. Mengikut pertuduhan, dia didakwa melakukan bunuh dengan menyebabkan kematian terhadap Nurfisha Zulkifli, 19 tahun, antara jam 11.40 malam pada 30 April lalu hingga jam 12.20 tengah malam, 1 Mei lalu di Jalan Pengkalan Piah, Keterah. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman mati atau penjara tidak kurang 30 tahun dan tidak melebihi 40 tahun serta sebatan tidak kurang 12 kali jika tidak dijatuhi hukuman mati. Tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh kerana kes bunuh berada di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Kes dikendalikan Pengarah Pendakwaan Negeri Kelantan, Wan Azimah Yaakob dibantu Timbalan Pendakwa Raya, Muhammad Nazir Abdullah dan Ahmad Naabil Muhammad Asri, manakala tertuduh diwakili Peguam, alias Ibrahim. Mahkamah kemudian menetapkan tarikh sebutan semula bagi pengurusan kes dan laporan pakar pada 2 Julai ini.